Okay, calm down girl. Aku ni dah train untuk dapat tiket BTS ni. BTS Oppa, here I come. Ada orang transfer 5,000? Pakai bulan jatuh ke riba. Boleh beli tiket VIP terus ni. Adik dapat duit 5,000 kan? Sorry lah, Kak tersalah transfer duit ke awak tu. Boleh tak transfer balik? Urgent ni nak pakai. Okey lah kak. Aku salam. Bye. Jangan terus transfer. Tahu tak ni taktik scam lately ni? Scammer sebenarnya guna maklumat peribadi untuk buat pinjaman tanpa pengetahuan mangsa. Bila awak transfer semula duit tu, sebenarnya awak tengah guna duit sendiri tau. Kena tanggung pula pinjaman tu. Nasib baik tak transfer lagi. Alah, dah tak dapat tiket. Hampir kena scam pula tu. Bencilah.